Assalamualaikum. Dr. Rojana dah ada dalam talian? Okey, ada. Boleh Ada, dengar ke? alright. Okey, dengar. Ah, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS 2026. UiTM siri ke-5 2026 secara lantarian anjuran bahagian digital UiTM Cawangan Selangor. Okey, saya Karinisa Umar selaku Pegawai Teknologi Maklumat di UiTM Cawangan Selangor, kampus Sungai Buloh, merupakan moderator pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai infrastruktur webinar at UCS 2026 UiTM siri 5 pada pagi ini bersama tagline membudayakan minda digital melalui kecerdasan buatan. Okey, untuk makluman bersama, program pada pagi ini akan berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada 11 pagi. Sukalah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Para hadirin perlu memastikan mic dalam keadaan mood senyap. Jika ada soalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Pautan untuk pengesahan kehadiran bagi tujuan jam latihan staf dan merit pelajar akan diberikan pada penghujung program. Okey, CJ Digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal sidik yang lengkap. Okey, hadirin yang dimuliakan. Sebelum kita mulakan sesi webinar ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Beliau ialah Yang Berusaha Dr. Roziana Wati Osman, pensyarah kanan di Fakulti Sains Komputer dan Matematik Universiti Teluk Jemara UiTM Shah Alam yang telah berkhidmat sejak tahun 2002. Beliau kini turut memegang jawatan sebagai Koordinator Unit Komunikasi Korporat FSKM serta pernah menjawat beberapa jawatan pentadbiran akademik termasuk Ketua Pusat Pengajian Teknologi Maklumat dan Koordinator Program di fakulti yang sama. Beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah PhD dalam Sains Komputer dari University of Reading United Kingdom, Sarjana Sains Teknologi Maklumat di Universiti Utara Malaysia serta ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Sains Sistem dari Universiti Putra Malaysia. Antara pencapaian beliau yang membanggakan ialah kejayaan membantu Fakulti Sains Komputer dan Matematik memenangi PDTI Award 2025 anjuran MDEC dalam kategori Outstanding Faculty. Beliau berperanan sebagai PIC Premier Digital Technology Institution PDTI. Selaras dengan tajuk webinar pada hari ini, Dr. Roziana Wati mempunyai pengalaman menggunakan Canva dalam pengajaran dan pembelajaran sejak tahun 2024 serta merupakan pengguna aktif Canva sejak tahun 2021. Beliau juga telah memperoleh Certificate of Achievement Designing and Video Editing Essential using Canva yang mengukuhkan kepakaran beliau dalam penggunaan Canva dan teknologi AI untuk penghasilan bahan digital yang kreatif dan berkesan. Okey, di sini saya ingin berkongsi sedikitlah penerangan mengenai tajuk siri webinar kita pada hari ini, iaitu Canva AI Magic Design Made Easy for Everyone. Topik ini akan memperkenalkan kepada pengguna, terutama baru dengan kepelbagaian kemudahan tools yang ada di platform Canva. Ia merangkumi Gen AI tools yang penting yang ditawarkan oleh Canva untuk membantu mereka bentuk dan mengubah sesuai bahan digital yang disediakan. Di akhir siri ini, para peserta diharapkan dapat mengaplikasikan Canva dan ciri-ciri AI yang diperkenalkan bagi menghasilkan bahan digital yang lebih kreatif, berkualiti dan profesional secara mudah serta pantas. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Roziana Wati Osman yang sudah berada bersama kita secara dalam talian pada masa ini untuk menyampaikan webinar bertajuk Canva AI Magic Design Made Easy for Everyone. Dengan segala hormatnya dipersilakan, Doktor. Sekarang Canva. Yang apa Jimmy share tu Canva. Lepas tu ada satu lagi ni apa ni? Assalamualaikum semua ya. Saya Dr. Roziana Wati Osman. Untuk hari ini kita akan saya akan buat sharing session untuk topik
Canva AI Magic Design Made Easy for Everyone. So saya akan share dulu saya punya bahan. Sekejap ya. Okay. So untuk hari ni saya lebih suka kalau saya boleh nampak ya slide saya? Boleh, Doktor. Okey, terima kasih. Saya sebenarnya nak kata terlalu kera sangat sebab Canva ni. Taklah kita belajarlah sebab Canva ni pun dia evolving. From time to time dia akan tambah dia punya all tools dan kemudahan-kemudahan di dalam Canva ini. Canva has been, Canva dah jadi satu saya katakan sebagai tools lah untuk membantu kita dalam nak buat design. So kita ni bukannya professional designer. So jadi kita perlukan all these tools untuk membantu kita dalam buat design-design yang kita rasakan cantik, kita rasakan bersesuaian untuk pelbagai presentation, poster dan sebagainya. So untuk hari ini saya akan sharekan beberapa tools yang ada lah di dalam Canva AI Magic ni sendiri. Okay, so jadi untuk hari ini saya akan introduce users, especially the beginners, tentang apa Canva AI tools yang ada dalam konteks ini. Canva Magic, dia kalau kita buka pada Canva tu sendiri, dia ada banyak kataan magic dia. So yang tu untuk membantu mereka bentuk creative media, bahan creative media kita. Contohnya presentation, video, image dan juga dokumen. Canva tu sendiri boleh digunakan kalau ikutkan dia ada free, dia ada pro, okay, account dan dia ada juga yang enterprise account. So kalau kata kalau kita pengguna biasa, selalunya kita akan pakai free account. So, tapi kalau free account ni kita ada limited lah. Limited dia punya AI tools dia. For example, saya cuba, boleh tak saya buka kat mana ni? Tak jumpa saya. Okay, dalam free account kita tak dapat few Canva tools ataupun kemudahan. Saya kata kemudahan yang disediakan oleh Canva tu yang ekstra lagi. For example, kalau kita tengok yang sebelah kanan ni dari Pro plan ni, yang ni yang berbayar. So kita nampak ada crown kan, dia macam king. We are the king of the designer macam tu. We have the privilege untuk designing. So we are given all these privilege tools untuk kita design kita punya bahan kreatif kita. Jadi di sini kalau untuk buat Canva Magic, guna Canva Magic tu, okay, Canva Magic yang kita nak pakai ni, Canva AI Tools, kalau pakai free plan bukan tak boleh, boleh, tetapi dia ada limited. Limited dia punya ni. Contohnya limited dia dari sini adalah, pertama kalau you nampak yang something tools yang ada crown begini, maka dia tak boleh nak you nak buat ataupun you nak tak boleh ni. So dia terus block you daripada penggunaan tersebut. Tapi ada setengah-setengah lain you boleh gunakan. Tetapi dia punya penggunaan tu dia bagi beberapa kali sahaja. So jadi sampai satu stage dia akan bagi tahu you are at your limit. Dah tak boleh dah. So you nak pakai lagi you kena tunggu. Bulan depan contohnya. Sebab kuota untuk bulan tersebut telah habis lah. So macam juga kalau kata kita pakai ChatGPT, ya, semua orang biasa dengan ChatGPT. So ChatGPT bila you hantar prompt dan sebagainya, so ada at one point dia kata okay you have reached the limit, nanti kena tunggu sekian waktu untuk allow the next cycle of new batch of accessibility you lah, access you.
So untuk pro plan kena bayar kalau ikut sekarang RM250 yearly. Tapi kemudahan yang dia bagi tu banyak lah. So for example, sekejap ya. For example, kalau you tengok dekat sini, dia akan ada macam contohnya kalau dekat, saya bagi dekat edit lah. Okay, dekat edit all the crowns ni kan. So you nak tukar-tukarkan dia, dia susah sikit. Tak boleh, tak pakai. Tapi kalau ada certain things, katakan you nak edit gambar-gambar, you boleh buat lagi. So you nak go for designing things, you boleh letakkan, masih boleh. So apa nak buat dengan image ni, kita boleh still boleh. Tetapi after that, after certain numbers of times ataupun certain number of attempts, dia akan stop lah. Okay. So next one adalah, okay, because the Canva AI, the word AI ni, okay, dia ada gunakan selalu banyak ni function yang ada di dalam Gen AI yang lain. Di mana bila you nampak kalau orang kata Gen AI ataupun AI tools, for example, ChatGPT, Gemini dan sebagainya, dia banyak bermain dengan prompt. Di mana prompt ni, dia akan bantu, dia akan transform apa arahan yang kita bagi dalam bentuk teks kepada sesuatu yang kita nak. Okay, so dia bantu dari situ. So the engine di dalam satu-satu application tu, dia berfungsi untuk membantu kita untuk produce yang kalau sebelum ni kita buat manually ataupun especially dalam designing. Kalau kita dekat sekarang Canva, kita design things, kita design bahan kreatif. Maka for example kita design poster, sebelum ni kita kena cari gambar sendiri, kena cari teks apa nak letak dalam poster tersebut, apa nak letak, lagi nak ada animation ke, nak bagi cantik macam mana. So kita kena berfikir, kita kena plan out sendiri. So itu akan ambil masa. So very time consuming. So tapi untuk memudahkan tu, sekarang ni banyak dah ada prompt. Okay, semuanya tinggal lagi prompt ni. Hari ni saya tak ajar prompt, hari ni kita tak look into how to do a good prompt. Tapi you need to understand, kalau kita ada prompt yang bagus, dia akan menghasilkan sesuatu yang bagus, lebih bagus. For example, kalau kita bagi fikir macam ni lah, kita bagi arahan pada seseorang. Okay, katakan kita bagi arahan kepada anak kita ke, okay, arahan tu kata cuci pinggan. So selepas makan. So dia akan ambil pinggan dia, selepas makan ambil pinggan dia, bawa ke sinki, dia cuci pinggan dia. Sebab arahan tersebut adalah cuci pinggan. Bukan cuci, kemaskan meja, cuci semua. Arahan tu tak lengkap. Jadi dia arahan dia buat apa yang dia disuruh. Sama dengan prompt, apa hasilnya adalah bergantung kepada prompt yang kita bagi. Quality of the output lah akan bergantung kepada prompt yang kita bagi. Maksudnya arahan yang kita bagi untuk dihasilkan output tersebut. Jadi untuk dapatkan hasil yang berkualiti, maka prompt tersebut juga haruslah sebaiknya cukuplah instruction ataupun maklumat yang diperlukan. Katakan dia contohnya kalau you nak create image. Okay, kalau nak create image macam mana nak create? Okay, apa yang ada dalam create image tu? Image macam mana? Contohnya, nakkan gambar tu realistik punya gambar ke? Nak gambar tu macam ada gambar-gambar macam ala-ala vintage ke? Nak style dia macam mana? Nak very, kalau kata kita nak keluarkan hasil gambar bunga yang close up tu. So kena bagi
macro level picture showing flower bud ke kat dalam focusing on something. So kita kena bagi arahan sehingga sedetail itu. Jadi hasil dia pun akan boleh seperti yang kita nak lah, insyaAllah. Tetapi kalau arahan yang kita bagi tu kurang macam kurang lengkap ke apa ke, susah untuk Canva tu faham apa yang kita nak. At times Canva akan keep on generating. So dia akan ambil masa yang lama untuk generate dia punya output because dia kurang faham macam mana, ataupun mungkin kadang-kadang ada bahan yang kita bagi tu tak berapa nak jelas ke apa, so boleh jadi. So dia punya proses generating tu dia akan ambil masa lama sikit. So kalau kata lengkap tu selalunya dia akan lebih baik. So itu so kalau kata nak bagus, saya sarankan untuk belajar juga lah, ambil knowledge untuk bagaimana nak buat prompting yang bagus. Dia sangat membantu jugalah dalam anything lah, not only dalam Canva tapi anything Gen AI yang ada, application AI yang ada. Okay, so itu dalam prompt. Kemudian bila kita dah tahu prompt ni, maka barulah kita tengok apa yang ada dalam Canva AI ni. Okay, especially on the Canva Magic ni. So kalau kita pecahkan dia, kita boleh pecahkan ni kepada media dan edit, and then write and design, dan juga animation. So saya akan pergikan satu persatu bahagian ni untuk saya perkenalkan apa yang ada dalam Canva Magic tu. So saya sharing aja apa yang saya tahu dan saya guna, dan saya yang boleh kita the basic things lah yang ada dalam Canva AI Magic Tools ni. So yang pertama kita akan tengok media dan edit. The first one, Magic Media ni. So Magic Media ni guna dia adalah untuk generate image daripada teks, image ataupun grafik, video ataupun 3D. So bahan media yang atasnya image, grafik, video dan 3D. So dia akan generate daripada teks yang kita akan berikan di dalam dia punya prompt tersebut. So macam mana nak buat dia? So kita boleh openkan kita punya design nak mana. Okay, carikan tadi dia punya Magic Media punya icon, selalunya dekat tepi sidebar, nanti saya tunjuk, and then enterkan prompt. Kita boleh generate, kemudian kita boleh generate dan juga insert image apa yang kita nak, yang kita dah generate dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh yang saya dah generate. Okay, untuk prompt tadi saya cakapkan prompt tu untuk Canva, dia not only faham bahasa Inggeris tapi dia juga boleh bahasa Malaysia. So kita boleh kalau kata kita susah sikit nak type dalam English, ataupun ni kita boleh guna bahasa Malaysia. Saya dah cuba bahasa Malaysia boleh, dia boleh faham. So contoh yang ni saya promptkan dia kemeriahan keluarga bersama di kampung menyambut hari raya. So kanak-kanak pula bermain bunga api. So kita tunjukkan, saya buat tu. So once you masukkan tadi, dia akan generate 4 gambar, sekurang-kurangnya 4 gambar. So kita pilihlah nak yang mana from there. Jadi cumanya tinggal lagi, kalau dibandingkan prompt English dengan BM, kalau kata you good English, boleh pakai English, kita bagi prompt English lah. Sebabnya dia lebih memahami lah, lebih tepat. Kadang-kadang dia baca English. Itu that's what I read through. Dia macam tu. Tapi setakat ni, setakat yang saya prompt selalu, bahasa Malaysia pun boleh. Dia tak ada masalah.
So let's see. Kita tengok sikit demo dekat sini. So yang ni yang saya kata tadi, Canva Magic kita nak buat. So tengok sebelah kiri sebelah kiri ni kita cari je Canva Magic tu dekat mana. Ada ni, bawah ni, bawah sikit. Ada Canva Magic so yang ini. So yang ni saya tadi dah buat. So kita nak cuba. Okey, kita nak cuba saya prompt. Ni prompt yang saya dah gunakan. Kita cuba. Yang ni kita nak buat real photo image. Yang ni yang saya kata gambar tu nak macam mana, style macam mana. Kita gunakan style yang macam mana. Okay, nak a cup of tea. So kita bayangkan cup of tea atas table di dalam satu ruangan. Lepas tu ada cahaya-cahaya matahari menyinari dia, ruangan tersebut. So kita nakkan yang macam tu. But if you tak tahulah macam mana nak apa ke, nak cuba-cuba katakan dulu. So you boleh letak inspire me. Boleh just click inspire me. Tapi yang ni tak adalah, dia tak adalah keluar cup of tea ni. Dia inspire, dia bagi tahu je. Okey, yang ni ada contoh yang saya tunjukkan. Contoh, yang ni adalah contoh apa nama dia punya prompt untuk gambar tersebut. Yang ni contoh untuk gambar ni. Ini yang saya kata tadi, style ni. Style kita nak yang macam mana? Kita boleh pilih nak style apa. Kalau kata kita tak tahulah kan. Kalau kita nak gambar tu bagaimana. Nak oil painting ke, paper cut ke. Kita boleh pilih lah dekat situ. Okay. Kalau kata contoh, kalau kita nak just inspire me, dia akan randomly pick lah untuk generate apa gambar yang ada. So contoh gambar ikan koi tadi kan, koi fish swim, itu random lah dia buat. Tapi kalau kita tak nak, boleh lah. So yang ini adalah gambar yang dia pilihkan. Okay, so let's say kita nakkan gambar yang ini tadi, yang kita nak based on our prompt. Okay, so once kita masukkan prompt tu, kita generate image. So dia akan pick up all the, nampak tadi window, photo, teacup. So yang tu dia ada, dia punya keywords lah untuk dia generate gambar. So once done, dia akan keluarkan sekurang-kurangnya 4 apa nama, suggestion dekat situ. So ini, so let's say daripada sini kita bolehlah pilih nak gambar mana, kita klik aja, dia akan masuk kepada ruang media yang kita nak apa nama, kita nak sekejap okay. So kita ambil masukkan di sini. So ini, katakan gambar ni kita nak pakai. So kita add lah seperti mana yang kita nak. Okay. So kita cuba pula katakan, okay, prompt ni apabila kita buat prompt dan kita run ataupun generatekan prompt tersebut, not necessary every time kita run ataupun generatekan prompt tu, dia akan keluar apa yang sama. Not necessary. Sometimes akan berbeza. Sebab dia running every time. Okay, yang ni kita gunakan untuk BM pula. Boleh atau tidak dia generate. So nampak lebih kurang menggambar dia. Tetap ada a cup cup of tea, secawan teh di atas meja. Ada cahaya matahari menyinari. Tetap ada gitu. Okay, kita letak di situ. Contoh. So we can add. Tak payah nak fikir-fikir macam mana nak buat lagi gambar ni cantik-cantik apa. Bagi je arahan. Mereka akan buatkan. Canva akan buatkan. Okay, kalau nak grafik, kita boleh. Sama juga. Grafik ni, kita boleh pilih nak grafik yang macam mana. Nak vintage. Okay, katakan
a cup of tea, a cup of coffee lah pula. So a cup of coffee, nak gambar vintage, generic graphic. So we can produce kan. So dapat ini gambar dalam bentuk vintage. So sebab yang ni kita bagi just a cup of coffee. Jadi dia betul-betul bagi a cup of coffee lah. Macam tu. Okay. Okay, next. So yang itu adalah dalam Magic Media yang pertama. So kemudian kita akan tengok dekat dalam Magic Edit. So tadi gambar kita dah add, kita dah create gambar-gambar tu tadi. Okay. Kita nak edit pula gambar tersebut. Macam mana nak edit? Kita nak bila ada Magic Edit ni dia akan based on the existing, kena ada gambar lah. Gambar dulu baru kita boleh edit. So Magic Edit ni kita nak guna, kita kena select dulu apa image yang kita nak apa nama buat dia punya editing, dan kena klik edit dan juga pilih editing mana yang kita nak. Okay, this is examples of editing yang telah dibuat. So dalam apa nama Canva dia ada magic layer. Okay, yang ni magic layer ni semua orang boleh sebab dia tak bagi crown lagi. So dia bagi allow. Bagusnya magic layer ni you boleh kalau tu gambar dia flatten kan, you ada nak apa nama nak edit certain parts you nak ataupun nak pecah-pecahkan dia gambar tersebut, maka you boleh guna magic layer ni lah. Ni macam ni flatten gambar yang kemeriahan apa nama raya tadi tu. So yang ini, so kalau kita nak edit orang ni, so saya klik magic layer ni, dia scan through and then dia akan extract out yang mana yang boleh dia jadikan satu objek. So dia akan buat layer. So kita boleh ubah-ubahkan dia nanti, boleh editing bila dia dah pecahkan jadi macam tu. So mudahlah untuk kita buat editing for each picture tu. Okay, this is another examples yang saya gunakan. Gambar yang sama tapi saya guna untuk kalau dekat sini dia pakai sebelum edit, so you boleh juga nak guna apa nama yang mana satu kita nak select. Okay, dalam gambar tersebut, okay, gambar asal ni yang mana satu kita nak select, so kita boleh pilih dalam tools tu, magic click tu, kita pilih klik dia objek yang mana kita nak. Okay, and then daripada situ kita boleh do things untuk objek tersebut. Dan contoh ni lain kalau kita kena nak brush it. Saya ada, kalau berbandingkan gambar, dua gambar ni, hujung sekali ni hilang orang tu. Okay, sebab yang ni saya edit pakai brush dia. So you keluarkan dia ataupun you boleh pakai magic eraser. Magic eraser ni you boleh pakai dia untuk keluarkan. So ini dalam magic edit. So kita tengok dekat sini. Okay. Okay. Untuk yang ni kita boleh edit gambar. Kita nak edit gambar ni. Gambar T tadi. Kita just klik edit je. Kita nak buat apa dengan gambar ni. Kita boleh do many things to this. Nak edit ke, kita boleh. So you nak katakan kalau all ni dia akan create all lah. So kalau kita nak klik, dia akan look into segment. Kalau you perasan saya move, ini dia buat tables. Okay, kalau yang ni cawan. So yang ni contoh table. So kalau ini katakan saya nak remove the cup, ataupun kita boleh pakai eraser lah, ataupun kita nak
nak buat something lah, kata nak buat apa Ini saya okay, katakan kita cuba supaya ni tengok dia jadi apa. Okay, yang ni untuk all the picture lah. So cuba biarkan ni. Ini saja apa saya main buat je. Okay, so you can do whatever things yang you nak. Okay, dia akan jadi. So nampak dekat situ ada pokok. Tapi tak kena pokok ni dekat sini. So you can refinekan dia lagi untuk dan sebagainya. So ini adalah dalam apa nama edit. You boleh edit macam-macam. So you nak even you nak buang background pun boleh. Ini kalau dia akan apa nama scan dulu background, so dia akan buang background. You dapat that coffee sahaja. So now this coffee you nak letak dekat sebelah sini ke, add in. Okay, so ada dua teacup ke, macam tu. Nak ada another teacup. So you can do whatever you want atas ni, but you need some imagination to what is the output yang you nak, dan you translate that into arahan apa yang boleh dibuat di dalam Canva tersebut. Okay. Okay. So the next one adalah seterusnya, kalau kita nak buat write and design dalam Canva write and design ni, kita boleh buat selalu kita ada posting, selalu kita ada macam nak tulis, kita ada bahan lah benda nak buat posting, selalu kadang satu posting. Kadang orang yang do businesses nak buat apa ni marketing, nak tulis macam mana dan sebagainya. It will be hassle untuk you fikirkan what kind of the words nak datang, nak apa, nak letak lah kan, nak kata nak buat dia punya teks dia. So agak ambil masa untuk berfikir, nak susun ayat dan sebagainya. Tapi dengan Canva, dia boleh bantu you dari segi tu. For example dekat sini, dia ada satu yang dipanggil sebagai Magic Write. So this Magic Write, dia akan create content untuk kita. Dia akan create content untuk kita. Kalau tu yang saya kata, nak tulis pasal apa-apa, tak tahu. Kita ada gambar, kita nak describe dia. Tak keluar ayat nak describe description tu kan. So perhaps kita boleh bagi kat dia, tolong apa ni, describe these things. Contohnya. So Canva boleh buat. So Canva ni, they act as our copywriter assistant. Dia untuk kita bolehkan generate text instantly. So sebab tu dia ada arahan ni. So lebih mudah untuk kita. Especially pada yang kena buat posting selalu. Contohnya. Ataupun ada buat apa-apalah. So dia akan, ini adalah caranya. So first, kena klik text, nanti ada dekat saya tunjukkan. You kena pilih Magic Write. And then you kena enter prompt. Again, you need a prompt. You kena bagi tahulah apa yang you nak minta dia tulis. So kalau tak, dia tak ada benda yang nak dituliskan. Okay, and then baru dia akan generate dia punya output. So ini adalah contoh yang saya telah run. So ini adalah berkaitan dengan Hari Raya. Okay, senaraikan keperluan penting untuk sambutan Hari Raya. Katakan nak buat dah ada kerja sikit, nak kena buat ini, kena senaraikan apa benda nak bagi kat semua orang. Okay, kena sediakan ini. All things.
Okay, ini total daripada Canva. Saya bagi arahannya ni je, senaraikan keperluan untuk sambutan Hari Raya. Yang ni sebab saya nak a simple example. So dia boleh senaraikan. Izzat dapat. Okay, bila, ni satu lagi bila any Gen AI generated for you, you kena validate dulu. Betul ke tidak? Kita ni malah nak fikir apa lagi kan. So suruh AI buat. Tapi jangan terus ambil. Kita kena validate jugalah. Contoh yang dia bagi ni. Betul ke keperluan untuk Hari Raya ni? Okay, kita check. Pakaian tradisional. Betul. Baju Melayu, baju kurung. Betul. And then makanan tradisional. Ketupat, rendang, lemang, kuih tradisional. Kuih suji, kuih bangkit. Ada. Okay, ni betul lah. Dekorasi rumah, menghias rumah dengan lasir baru, bunga-bungaan, lampu kelip-kelip. Okay, untuk tambah seri perayaan betul. Duit raya, sampul duit raya diberikan kepada kanak, tanda meraihkan berkongsi rezeki. Okey, boleh terima. Ziarah menziarahi, aktiviti ini penting untuk mengeratkan silaturahim. Kemudian, takbir raya, laungan takbir raya di masjid. Okey, semua ni elemen ni menghasilkan, dikata melengkapi dan mencipta suasana hari raya yang meriah dan bermakna. So yang ni contoh. So yang ni kita boleh dapatkan daripada suruh cek Canva saja generate benda ni. Okey. Now kita bagi kita tengokkan contoh. Okey. Untuk buat Canva right ni, saya kata tadi, you boleh pergi dekat teks sebelah kiri, cari teks. Yang ni selalu kalau siapa pakai Canva dia selalu add teks, tapi ada bawah dia magic write. So you pilih magic write ni. So dia akan bagikan ruang untuk you masukkan bahan. Okey, kalau you perasan you ada juga plus ni. Bila you especially mana-mana you nampak prompt yang ada plus, maknanya you boleh masukkan sebarang lampiran yang you nak. Okay, so saya ada buat apa nama? Satu. Okay, yang ni yang English. Okay, English cuba kita buat. So yang ini saya add, tapi saya nak ada gambar sekejap saya cari gambar mana. Okay. Terus dah dapat dah. Pening. Dia dah terus dah. Generate all the generate the Instagram posting untuk picturing yang tadi tu dalam gambar tu pasal link padan dekat Lambris. So dia dah tulis. Kita tak nak buat yang ni. Kita nak PM lah. Okay, kita nak tukar. Kita nak apa ni? Statement dalam Malay pula. Doktor? Ya. Ada soalan daripada peserta. Dia kata dekat Canva dia tiada magic write. Tiada magic write. Supposedly kalau kita pengguna biasa yang free account sepatutnya ada ke doktor? Selalunya ada je. Cumanya mungkin kita tak ni. Mana akaun saya satu lagi? Saya selalu kat bawah ni ada. Mana pula? Saya punya ada. Ada, Saya punya ada yang add menu add a text box. Bawah dia tu ada magic write kan doktor? Sekejap Yang ni akaun saya yang bukan premium. Sini akaun biasa. So let's say kita buat satu. Okay, kejap Ini akaun biasa saya. So kita tengok teks ni ada, tetap ada. Kalau ni akaun free account. Ni free account tetap ada.
Saya kalau yang tak ada tu saya tak sure kenapa you punya tu tak ada. Yang ni yang saya yang free account tetap ada yang ni. Magic Write. Dia dekat teks yang ni. Betul. Ah. Saya pun ada. Kalau yang tu mungkin you tersalah tekan kat mana-mana ke, cuba cari dia selalu teks ni dia belah-belah atas. Belah-belah atas. 1, 2, 3. Yang ketiga. Sebab yang ni selalu kita guna teks. Kita akan tulis-tulis. So selalu dia letak kat atas. So yang ni ada. Ini untuk akaun yang biasa. Okay, so baik saya patah balik kat tadi yang mana Okay, kejap. Kita cari balik. Saya cari balik saya punya demo tadi. Okay. So, saya nak ambil ni. Alright. Okay, kita sambung Kita sambung balik. Boleh ke? Okay, yang ni kita ada Magic. Magic Write ni. So kita masukkan, ni kita nak bahasa Melayu je. Okay, untuk yang ni saya ada lampiran, saya nak lampirkan gambar dekat situ. Sebab tu saya kata tu, seperti dalam gambar yang dilampirkan. So dia akan based on that. Ini adalah posting. Dapatlah. Posting dia, ketenangan, apa nama dia? Menemukan kedamaian di tepi limpahan. Itu semua. So yang ini, kalau you tengok dekat sini, kalau you insert, dia akan insert pada kamera yang sekarang. Okay, kalau tak nak, kita nak katakan nak copy, nak masuk kat tempat lain. Dekat Word for example. Kita boleh copy, tekan yang copy tu. Okay, yang tadi. Dan kita akan bukakan Word kat new document Word. Dan kita boleh pastekan di dalam sana. Dan juga seterusnya kita save dokumen tersebut. Dan yang ni kita boleh gunakan untuk kemudian. Okay. So, nanti seterusnya untuk next proses kita akan pakaikan copyright ni. Okay. Sekejap dia. So, now ini dah bahasa kita tak nak dah. Okay, ni. Okay, kita dah dapat dah. Dia punya copyright dia. Copywriting dia. Okay. We will go back to sekejap kita go back to my slide ni. Okay, now kita dah ada yang tadi tu pasal copywriting tu. Next, kita nak build dia punya layout. Okay, Magic, kita boleh pakai Magic Design. Magic Design ni dia akan membantu kita in designing the whole things yang kita nak buat tu. For example, kita nak buat posting Instagram, kita nak posting apa-apa, social media, kita nak buat presentation, kita nak buat apa-apa, itu semua ada. Boleh bantu di situ. So, percumanya kita kena pilih, kita nak design apa. Jadi, dia akan bantu di situ, pilih nak jenis apa, again, perlu ada prompt, okay, dan juga kita kena, dan seterusnya generate. Bila generate, kita tengok apa yang berhasil. Ini contoh yang saya nak bagi. Okey, yang ini berdasarkan ini tadi, yang apa nama, Hari Raya ni, punya apa nama panggil, copywriting ni. So, saya dapatlah buatkan, savekan dia dalam dokumen. Okay, saya buatkan prompt untuk create presentation slide. Okay, so prompt yang saya guna berdasarkan input dari dokumen yang disertakan, buatkan slide pembentangan. Kena bagi tahu berapa slide, kalau tak dia akan generate dia sendiri, banyak dan sebagainya. Okay,
berkenaan dengan apa kita nak pada main center point apa, berkenaan sambutan hari raya. Dan inform dia kalau you nak gambar ke tidak, sebab dalam yang tadi kita generate dia hanya copywriting, kita ada teks je dan kita save dalam bentuk teks sahaja yang tadi. So kita minta dia letakkan gambar. So kena bagi arahan. Okay, kalau tak dia tak tahu, dia akan mungkin ada, mungkin tak ada tu. Ataupun dia bagi grafik sahaja. Kalau kita nak gambar foto, real foto, kita bagi tahu real foto. Okay, macam ni saya bagi arahan sekurang-kurang satu gambar bersesuaian bagi setiap slide dan gambar perlulah real foto. Okay, kalau kita tak bagi real foto ke apa, nanti mungkin dia bagi grafik je, dia gambar yang tak cantik sangat. Okay, ataupun gambar yang macam bukan real foto lah kan. Okay, akhiri pembentangan dengan slide terima kasih. So bila yang ni dia dapat, saya dapat ni contoh dia. So saya tunjukkan contoh dia. Ini adalah hasil bila dah buat pakai prompt yang tadi tu. Ni saya tak ada edit sikit pun. Ini adalah daripada Canva generation sendiri. So dia dah siapkan all the design dan juga maklumat-maklumat yang disediakan, konten-konten dalam slide tu adalah daripada dokumen yang kita buat tadi, based on kita punya access sebelum ni, iaitu generating daripada copywriting tu. Kita guna write tu tadi, magic write. So jadi klik-klik semua siap. Jadi tak perlu lama nak buat ni. Cantik pun dah cantik. So jadi itu yang kata dia memudahkan kerjaan semua orang dari segi design tu tadi. So you cepat nak buat. Okay. Doktor nak tanya sikit. Ya. Okay, macam ni kita dah siap prompt kan? Ah. Kita dah siap prompt. Okay, kalau lah kita rasa macam ni dah siap prompt, tapi kita rasa macam nak tukar colour. Adakah kita perlu prompt semula ke macam mana? Kalau kata tu, kadang-kadang bila you edit ni, bila you pergi, bila edit dia ada edit page ataupun edit, kalau kata you buat, macam contohnya saya buat, saya select page. So bila you tekan edit, dia automatic akan edit page sebab the whole slide tu. Okay, kalau you klik satu gambar katakan, so dia akan edit the image yang you nak. Kalau you klik yang kat sini, ini je lah bahan yang you nak edit tu saja. So kalau kata the whole ni, dia akan edit the page. Kita tak nak colour dia. So ada nak macam mana. So you boleh tukar lah all the colours ke apa ke, tulisan. Ini dia dah siap. Macam tu. So you can select to whatever yang ni kalau nak kan. Kita cari yang bersesuaian lah. Jadi cari yang sesuai. Tapi kita cantik yang tadi kan. Okay. Hijau tu cantik. Okay, saya balik mana hijau tadi. Tak balik. Alright. Ni yang Nampak tak? sesuai. Jadi tak naklah colour ni, boleh tukar. So dia bukan colour je tadi, dia packagekan tadi the whole things, dan dia boleh once you tukar satu, you boleh apply to all. Dia ada arahan yang to apply to all untuk pemilihan you. So mudahlah dekat situ, cepat. Kita nak cepat kan, dan memudahkan kita. Kita tak apa, kita cara sangat, profesional sangat. Tu jadi selalu kita gambar ataupun slide kita terlebih cantik. Jadi dengan ada Canva ni, perlu kata sudinglah mata nak tengok. So itu adalah when we use the Canva magic design tadi. Dah terlupa pula. Okay, magic design. So ni yang last kali, animation. So apa-apa yang kita buat tu, kalau kita nak buat nak letak sikit animation, nak buat ada gerak-gerak, nak buat dia ada keluar lompat ke apa ke, kita boleh animate bahan media kita. So
dia ada ruang untuk buat animation. Dia akan add motion effect kepada dia. So macam nak buat ni. Sebelum tu kita nak faham animation dia ada, ikutlah yang bahan yang kita buat tu nak elemen mana. Kalau kita select elemen, dia akan ke elemen. Kalau tak, the whole page tu pun kita boleh animatekan. So ikut nak yang macam mana. Macam tadi lah, you nak editing tu, dia kata nak tukar colour tu. You nak tukar, apa yang you nak edit? You nak edit the photo sahaja ke? You nak edit the text ke? You nak edit the whole page? Boleh. Macam tadi nak edit the whole scheme of the colours. Okay, yang ni animation. You kena select elemen mana yang you nak animate. Pilih animate. Pilih style animation apa yang you nak, dan juga you boleh preview dan pilih ada animation. Ini contoh. Ini contoh yang simple yang saya buat. You nak buat create animation. Bee flying across the flowers from left to right. So dia boleh. Tadi saya lupa lah nak buat. Kita dah buat link padan kan, nak create poster tadi. Tak apa, nanti saya putar balik sikit. Okay, yang ni create animation. Doktor nak tanya sikit, ada soalan. Magic Design ni ada dalam free Canva ke doktor? Magic Design, kalau maksud kamu yang macam mana? Untuk yang account, free account. Ni, ada. Ada. Kalau kata Magic Design tu, sekejap mana dia, saya nak letak ni. Guna pergi dekat sini. Dekat Canva AI. Okay. Sekejap. Kejap Sekejap. Dia kena pergi buat baru. Okay. Kena create baru Yang create baru. Yang tadi kan, sebelum animation, saya tak habis tadi. Dia nak tunjuk yang, sebab saya tunjuk baru. Yang tu. Kita go for dia punya tu So kita, bila Magic Design, dia akan create layout baru. So bila layout baru, maka you kena pergi yang baru. Pergi dekat home dulu untuk create yang baru. Okay. So bila nak create baru ni, sebaiknya kita pergi dekat Canva AI ni. Kalau kata, kalau saya duduk dekat dalam ni, boleh juga saya klik kat Canva AI tu. Nanti dia akan jadi tukar yang sekarang ni, dia pergi kat baru. Jadi hilanglah yang current tu. Saya tak nak kacau yang sekarang ni. Okay, di sinilah yang you kena buat. Yang tadi tu kan, kita dah create copywriting tu kan. Copywriting tu. So kita nak create posting. So kita nak design apa? So dekat sini, dekat dalam design ni, bila klik design ni, dia ada banyak pilihan, nampak tu. Social media presentation, nak marketing card ke, invitation ke, nak buat logo ke, apa semua ada. Learning activity pun ada. So katakan tadi kita nak buat posting kan, social media posting. Nak buat kalau ada kategori ke, kalau tu. Kita kata kita nak buat Instagram posting pun boleh. Okay, alamak, saya tak salah tunjuk tadi. Sekejap saya salah ni. Okay, dekat sini dekat design ada banyak pilihan ni. So katakan kita nak buat social media posting. Kategori nak yang mana? Social media posting yang mana? Kita boleh buat Instagram posting. Kenapa dia bagi kategori ni? Because kalau you tengok dari sini pun, you nampak dia punya bentuk dia lain-lain sikit. So because of dia ada dia punya sizing dia. Macam tu. So katakan kita nak buat Instagram posting. Tapi selalunya boleh je mana-mana kan. What kind of design pun. Cumanya nak fit in cantik tu, kalau kita tahulah kita nak buat posting yang mana. Okay, katakan posting Instagram posting. Kita dah save Kita dah save dah kan tadi. Apa nama kita punya copywriting yang pasal link padan tadi. Okay, kita kena upload dia punya dokumen tu.
Kemudian masukkan juga tadi ada gambar, kita masukkan gambar balik. Banyak gambar tadi. Masuk gambar. Okay. Okay. Buat posting Instagram berdasar. Arahan dia macam tu je. Okay. Yang ini very general. Kalau kita dah tak ada idea, boleh je bagi macam ni. Arahan macam ni masih boleh diterima, tapi mungkin akan ambil masa sikit lah untuk dia. Kita tengok apa dia hasilkan. Okay, dia akan hasilkan di sini. So, nampak belah kiri, dia generating, working on it, nampak? Dia brainstorm, nak fahamkan apa permintaan kita dulu. Dan dia pick up all the elements. And then dia kata polishing the design details, dia nak map through all the designs tu. Still working on it. Buat sikit. Okay, nampak dekat sini, dia terus tunjukkan, keluarkan. Dia automatic. Kita jangan buat apa-apa tau. Saya tak klik apa-apa ni. Ni auto generated by the Canva. Auto generate. So kita tunggu dan tunggu je. Yang ni. So jadi dah ni. So nampak? First, second, third, fourth. Okay. So dia dapat yang tu. Okay. Dia keluarkan. So yang ini, design ni. Okay. Ini kalau kita tak suka, kita boleh edit lah pula. Nak color tukar ke, apa ke, nak edit pula ke, kita boleh. Seperti yang tadi, nak tukar ke apa ke benda, tulisan ke macam mana ke, everything kita boleh buatkan. Sekejap saya cuba cari. Tadi ada satu. Yang ni yang saya cuba guna yang sama. Apa nama? Guna prompt yang sama. Okay, yang ini satu lagi. Guna prompt yang sama. Ini hasil dia. Satu kadang-kadang kalau kita kita boleh cuba banyak-banyak kali. The same way sebab dia akan generating. So boleh juga. Senang posting dia. Terus kita dah ada bahan. Terus post. Cantik tak cantik? Cuma edit-edit je lah. Yang mana yang kita tak berkenan ke, yang mana yang nak lagi jelas ke, apa ke, so kita boleh edit kemudian. So itu ya. Okay. Dan last kali tadi, saya nak buat pertama, dia punya animation tu saya nak tunjuk animation. Sekejap. Sini. Saya ambil balik sini. Okay, let's say kita nak buat animation. So, kita pergi gambar yang mana kita nak animate tu. Kita go for edit. Sorry, bukan edit. Salah. Animate. So, nak animate macam mana? Boleh macam ni. Okay, katakan. Saya tunjukkan yang B tadilah, senang. Gambar B tadi. Saya cari. B ni. Okay. B ni. Nak terbang. Okay. Kalau nak terbang. So nak animate. Kita animate dia. So kita. Untuk yang ini. Kita boleh buat. Create animation. Kita boleh buat dia nak gerak mana. Bila kita nampak tak yang purple tu, itu adalah dia punya pergerakan yang kita draw. So dia akan gerak macam tu. Okay, for tu kita boleh, for pro punya plan kita boleh buat. Nak laju ke, nak perlahan ke, boleh buat situ. Ataupun nikah ni, kita nak buat animation lain-lain. Katakan nak buat macam ni dalam bentuk digital. Okay, for those yang ada account
Pro tu dia boleh tambah sikit and nak macam mana, dia ada extra sikit. So macam tu. Ataupun saya nak tunjukkan ni. Kalau ini, contoh dia nak animate ni, nak speed dia laju ke, animation dia nak perlahan ke, nak dari kiri ke kanan ke. Kalau kata plan free, animation wipe ni, contohnya wipe ni dia boleh. Tapi dia tak adalah yang ni speed dengan direction ni tak boleh. Dia tak ada bagi access lah. Itu je. Tu saya kata kalau pakai free plan, bukan tak boleh, tapi ada kekangan lah. Tak semua boleh access macam tu. Okey. Saya rasa ada lagi kejap. Saya patah balik kepada saya punya slide ni. Boleh Doktor, kita ada sikit masa lagi. Okey. Sekejap saya share yang ini balik. Ni tadi kita dah, animation kita dah tunjuk. Rasa macam dah habis sebab dah animation kan last. Okey, yang ni je. Ni punya penutup. Canva Magic ni. Dia kenapa kita boleh pakai, bagusnya pakai Canva Magic ni, sangat menjimatkan masa, very save time daripada nak buat slide macam-macam gambar dan juga teksnya. Jenuh nak fikir lagi. Okay, very save time. Simplify creative process, dia akan boleh dengan few clicks dah jadi dah. Dia simplifykan proses tu. Tak perlu nak hire specialist, tak perlu nak buat buka kompleks punya software, editing gambar tu semua, Adobe ke Studio ke benda yang lain-lain tu tak perlu. Dan juga masih affordable lah kalau pada saya. Untuk bayar tu kalau kata kita prorate kan dalam RM20 sebulan macam tu. And then semua orang boleh rasa macam wah hebatnya saya macam boleh design something yang cantik macam tu. Gitulah. Okay. So hopefully everyone dah ada idea macam mana nak membantu masing-masing untuk memudahkan kerjanya. So the Canva AI Magic tu can design and make it easy for everybody. Okay, for that, thank you. Okey Doktor, saya rasa macam tak cukup je lah Doktor masa kita ni kan. Kan tuan-tuan puan-puan, kan peserta rasa macam tak cukup je, rasa macam nak kena panggil lagi Doktor ni. Tapi kita tengok maklum balas lah kalau ramai kata nak siri 2 kan, Canva kita jemput Doktor lagi. Alright, okay. Terima kasih Doktor. Tapi betul saya, sekejap. Ada apa-apa soalan ke daripada para peserta? Tu ramai kata tak cukup, kena jemput lagi. Kan, rasa macam kejap je nak siri 2. Doktor, okay, alang-alang tu kan sebab Doktor kan pernah menang designing video menggunakan Canva kan Doktor? Designing video tu dia bukan, kita masa buat saya attending Canva punya training dan juga bila kita buat presentation selalunya untuk yang especially macam saya menang yang PDT tu, the presentation tu kita pitching dan kita presentation tu kita buat pasal Canva lah. So a lot of things kadang-kadang kita nakkan cepat untuk certain portion of things, maka kita boleh pakai Canva. Tapi kena faham Canva is just an assistive tool lah. Dia bukannya bantu, bukannya dia macam tukar terus. Kita ni tak payah ada. Kena ada juga. Sebab kita nak kena fikirkan, kita yang penentu the direction of our presentation tu, the direction of our poster tu nak macam mana. So sebab kita yang kena bagi arahan. Nak macam mana hasil dia. Kan apa yang kita visual dalam yang idea kita cuba terjemahkan dalam Canva ni kan Doktor kan? Tu jadi barulah dia boleh bantu kita. So saya stop.
baru dia boleh bantu kita macam tu. Betul tu. Doktor nak Ah, tanya sikit doktor, ya. dekat dalam Canva ni kan, macam sebab dalam Canva pun boleh buat video. Boleh. Dia ada ke feature-features yang seumpama macam CapCut tu, contohnya dia nak tambah efek hujan ke, nak tambah daripada cerah jadi mendung ke, boleh ke doktor? Ah, dia boleh. Jadi kalau macam ni, ah, kita yang buat dia. Kita buat dia, tapi features tu ada doktor eh? Jadi kita kena explore lah features-features apa yang ada Ah, yang boleh nampak macam kata kita nak tukar benda ni jadi macam ni. So kita boleh kena explore sikit lah. Apa yang boleh bantu kita untuk macam tadi nak animate, okey, nak bergerakkan bee tu tadi. Apa benda yang boleh gerak macam tu. So kalau kita tak tahu dia tools yang ada tu, mungkin kita tak tahulah nak guna yang mana. betul Dia tu. macam tu. Jadi cara yang paling baik, katakan bila kita guna apa-apa tools lah, not only Canva. Bagusnya sekarang internet tu ada macam-macam. Jadi kadang-kadang kita boleh je type dekat as simple as Google pun tak apa. Kita kata kita nak buat apa, kat mana benda ni ada ataupun function apa ada. Boleh juga macam tu. Even the animation macam video animation tu ada banyak lagi. So kalau yang video kena masuk tak dapat pula nanti. Kan part tu Ah. kan, boleh kan Ah. doktor video? Ah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bersama dengan doktor lagi kan. Nanti Okay. tuan-tuan perempuan suruh bagi feedback kalau nak siri 2. Alright, okay. Itu saja doktor ya. Okay, tu je Alright, untuk hari ini. okay. Untuk hari ini, okay. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Roziana Wati Osman atas curahan ilmu dan perkongsian yang sangat dinamik. Saya banyak belajar. Saya pun pengguna Canva dan saya pun menghasilkan buat kita punya slide, kita punya poster pun menggunakan Canva. Tapi hari ni saya belajar benda baru menggunakan Magic, Magic Design, menggunakan Magic Edit. Saya rasa sangat menarik. Saya rasa ini boleh bantu kita buat lagi cepat kerja Memang kan. dia lagi cepat. Lagi cepat kan? Sebab Canva tu dia buatkan ruang. Tapi Magic ni, itulah dia Magic Wand kan? Magic Wand kan? Kelik je dia jadi. Kelik je dia jadi. Kan? Dia macam tu. Saya rasa Canva dah cepat. Tapi bila ada Magic ni betul macam doktor Dia cakap. lagi Kita cepat lah. ting aja terus jadi. Gitu. Okay. So saya harap peserta dapat mengambil manfaat lah dan ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Roziana dan juga panduan lah dan rujukan pada masa akan datang. Okay, sedikit maklumat kepada para peserta sekalian. Penganjuran infrastruktur webinar at UCI 2026 ni pada tahun ini disusun berdasarkan konsep Journey of Artificial Intelligence AI. So kita punya webinar sekarang ni mesti ada unsur-unsur AI termasuklah Canva. Itu yang kita rasa sangat menarik kan. Okay. Perkongsian yang dirangka secara berperingkat agar peserta dapat memahami dan menguasai penggunaan AI dengan lebih tersusun, praktikal dan berkesan dari pengenalan kepada aplikasi. So, siri webinar ini dimulakan dengan pengenalan asas AI. Kalau tuan-tuan perempuan mengikuti kita punya siri 1 sampai siri 5 ni, kita bermula dengan pengenalan asas AI. Sehinggalah ke siri 5 ni, kita dah maksudnya software yang kita guna yang ada AI. Macam mana kita nak guna AI tu? So kita nak bagi kefahaman lah dan konsep, fungsi, kepentingan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya peserta juga akan didahkan penggunaan AI secara beretika. Kita guna AI ni kita kena beretika juga kan doktor kan? Bukannya orang kata kita buat sembrono je kan. Kita mesti ada rasa tanggungjawab lah dan juga etika sebelum kita meneroka sesuatu teknologi itu. Okey, bagi siri yang akan datang, bahagian digital UCS akan membawakan webinar bertajuk Google Gemini Unleash. So the next webinar ya tuan-tuan dan puan. Okey, webinar ini akan mengenalkan Google Gemini sebagai pembantu AI yang dapat membantu meningkatkan produktiviti kecekapan kerja harian. Peserta akan didedahkan dengan fungsi Gemini penulisan, pencarian maklumat, penjanaan idea, penyediaan kandungan serta pengurusan tugasan lebih pantas efektif di samping berkongsi amalan terbaiklah penggunaan AI bagi menyokong cara kerja lebih pintar dan moden. Okey, oleh itu peserta yang berada atas talian hari ini, saya jemputlah semua untuk mengikuti siri-siri webinar kita termasuk doktor. Joinlah doktor webinar kami. Anjuran bahagian digital UCS agar dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kefahaman berkaitan dengan AI selari dengan perkembangan transformasi digital semasa. Okey, sekejap saya nak tengok ada soalan lagi ke ya? Ada soalan tak?
Ada apa-apa soalan tak lagi? Ada siapa yang nak bertanya secara mic? Boleh on mic? Ramai yang kata terima kasih doktor lah. Saya ramai nak siri 2 ni doktor. Okey, untuk okey, Dah so kena kami bagilah apa benda yang nak pula siri 2 tu. kan. Okey, nanti tuan-tuan perempuan dekat balon balas tulis nak siri 2 apa yang tuan-tuan perempuan nak dalam Canva ni supaya doktor pun boleh prepare lah kan bahan yang nak disediakan. Okey, Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS 2026 UiTM Seri 5 ingin mengucapkan sekalum penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Roziana dan para peserta yang terdiri daripada warga UiTM sudi hadir dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan dan juga rakaman akan dikongsikan dalam ifw.uitm.edu.my. Kita ada kita punya web So tuan-tuan perempuan boleh pergi ke IFW, saya ulang sekali lagi ifw.uitm.edu.my untuk dapatkan slide dan juga video rakaman Dr. Roziana. Okey, so saya nak mohon jasa baik semua untuk muka kamera bagi sesi fotografi secara atas talian. Dipersilakan semua untuk buka kamera. Okey, tuan-tuan perempuan. Okey, kejap saya nak kena view gallery size 49 people. Alright. Okey, ada siapa lagi nak buka kamera? Okey, kita tunggu bagi peserta untuk buka kamera. Ada kamera. Alright. Okey. Okay, ready ya? Okey, 1, 2. Kejap, sorry tak jadi. Okey, 1, 2, 3. Okey, kejap. Next. Save dulu. Okey, so lagi sekali 1, 2, 3. Alright, okey, itu saja. Okey, saya suka cerita pihak bersedia ingin ingatkan para hadirin yang merekodkan kehadiran melalui QR code atau pautan Google Form yang akan disediakan oleh bersedia di ruangan chat. Okey, nanti bersedia akan sharekan URL untuk kehadiran lah. Okey, URL kehadiran ini akan dibuka selama 15 minit saja ya tuan-tuan dan sijil digital akan dihantar terus ke email peserta yang mengisi borang soal sidik dengan lengkap. Okey, saya ulang sekali lagi kehadiran akan dibuka selama 15 minit sahaja. Sijil digital akan terus dihantar ke email peserta yang telah mengisi borang lengkap. Namun, mohon kerjasama semua tidak menyebarkan URL kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir program webinar ini. Untuk makluman doktor dekat atas talian kita ada 656 peserta doktor. Ramai peminat doktor ni. Kan? Canva ramai peminat lah. Peminat Canva tu ramai. Betul. Saya rasa ramai yang guna Canva cuma tak explore habis. Macam saya lah kan. Okey, itu sajalah. Okey, itu saja doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor. InsyaAllah. Okey, sekian saja webinar kita pada kali ini. Bertemu lagi dalam siri webinar pada masa akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Roziana. Terima kasih semua. Alright, kita jumpa next webinar. Okay.